Hai sis. Hai Fatamin. Pengantin baru kan? Ini Cahaya kan? Ya. Tapi saya bukan Fatamin. Saya isteri Fatamin. Oh, sorry. Excited sangat. Saya dah nampak dari jauh tadi. Kak Amira kan? Ya, saya. Sihat ya, Cahaya. Cantiknya depan-depan. Saya di sini pegang duit sama kamera. Kakak dah konten apa? Konten kamu ya? Boleh ke? Boleh, saya nak bagi challenge kan? Boleh tak? Boleh. RM1,000 untuk awak jika jawab soalan yang betul. Tapi kalau jawapan salah, kena spill apa yang ada dalam beg. Boleh? Alamak. Saya tak pernah lagi ni minta artis untuk spill bag. Kakak rasa kakak boleh jawab soalan tu. Bagi dulu soalan dia. Berapa view masa Amira dan Fatah Amin berkahwin di live streaming? Berapa view? Ya. Sekejap. 1 million. Takkan tak tahu, bukan? Salah. Saya bagi chance lagi sekali. RM1,000 ni, cepat. Okay. 2.5 million. Salah, bukan 2.5 million tapi 5 juta. Tengok, sebab tu tahu excited sangat rakyat Malaysia nak tengok. Alhamdulillah. Tapi kiranya salah jawab tadi tak dapat lah. Salah jawab tak dapat lah. Nanti orang kata pula, oh sebab artis bagi RM1,000. Senang-senang soalan. So sekarang cagaran dia kena spill dalam beg ada apa. Sebab follower saya nak tengok ni. Ayuh, kelab. Mesti yang best-best dalam beg-beg artis ni kan. Ya, artis best eh. Sama je handphone. Okay. Lagi apa ya? Okay. Wallet. Okay. Wallet. Apa lagi ya boleh ditunjuk? Ada wallet. Ini kunci kereta lah. Kunci kereta. Lagi ini. Ini apa ni? Ini powder foundation Tanforia. Takkan pakai ini je. Pakai inilah. Cantik macam ni. Ya Allah Cahaya, inilah yang dipakai. Lepas tu nanti kalau pergi solat kan, nak touch-up, pakai ini juga. Senang aja. Ada cerminnya, ada powdernya, ada sponge-nya. Ini aje lah. Senang ya kalau dah semula jadi cantik, lain lah macam kita. Tapi cantik. Lagi cantik depan-depan, tahu tak? Saya selalu tengok konten Cahaya. So hari ni saya termasuk dalam konten Cahaya. Hari ni Terima kasih. terkena. Akak nak pergi mana? Akak nak pergi meeting. Nak ikut tak sekali? Terima kasih sangat-sangat, Kak. Bawa dia sekali lah.